أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Terdapat satu malam dalam setahun, malam yang kelihatan biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat luar biasa di sisi Allah. Malam itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Pada malam itulah bermulanya turunnya Al-Quran, cahaya yang memimpin manusia keluar dari kegelapan, daripada jahil kepada berilmu, daripada lalai kepada mengenali Tuhan. Kemudian Allah bertanya, dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadr? Seolah-olah Allah mahu kita berhenti sejenak, merenung kebesaran malam ini. Lalu Allah menjawab, malam Al-Qadr lebih baik